Assalamualaikum sahabat semua. Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk berkongsikan resipi masakan bersama. Episod pada kali ini masih lagi menu gorengan, iaitu kuih cucur badak. Suatu kuih yang digemari ramai dan sudah pasti memberikan satu rasa yang sangat menyelerakan. Teksturnya yang lembut di dalam dan rangup nipis pada bahagian luarnya, ditambah lagi dengan rasa yang lemak, manis dan sedikit pedas. Sangat popular kerana sering dijual di gerai-gerai dalam kalangan masyarakat kita. Bahan-bahan yang digunakan mudah sahaja dan cara buatnya tidaklah terlalu rumit. So, untuk panduan yang selengkapnya, stay tune dan jom kita masak. Okey, baiklah. Kita masuk dahulu pada bahagian penyediaan dough. Pertama sekali, sediakan ubi keledek. Dalam resipi ini, saya menggunakan sebanyak 1.2 kg ubi keledek oren. Kupas kulit, potong kepada bahagian kecil macam ni, kemudian masukkan ke dalam periuk untuk proses rebusan. Tuangkan air sehingga menutupi ubi sepenuhnya. Hidupkan api, kemudian masukkan 1 sudu besar garam. Okey, sekarang kita rebus je ubi ni sehingga ianya empuk sepenuhnya. Bila sudah empuk elok macam ni, tutupkan api, angkat dan toskan. Rehatkan dahulu sekejap sehingga air dari rebusan ubi ni betul-betul tersejat sebelum diuli menjadi dough. Okey, baiklah. Sekarang pindahkan ubi tadi ke dalam satu bekas besar macam ni. Tambahkan 45 gram margarin. Satu sudu kecil garam. Sekarang, lenyekkan ubi sehingga ianya sebati. Okey, untuk tepung ni saya gunakan sebanyak 2 cawan tepung gandum. Namun, sebaiknya kita tengok pada keadaan ubi yang digunakan. Kalau agak-agak masih lagi kelihatan teksturnya terlalu lembek, boleh tambahkan lagi tepung gandum dan sebaliknya lah. Untuk lebih selamat lagi, masukkan tepung gandum ni secara berperingkat sehinggalah mencapai tekstur dough yang kita inginkan. Berdasarkan pengalaman sebelum ni, nisbah ubi bersama tepung yang saya gunakan ni dapat menghasilkan tekstur kuih cucur badak yang kekal lembut seharian setelah digoreng nanti.
Okey, bila dah puas hati menguli, kita rehatkan dahulu sekejap. Baiklah, sekarang kita masuk pula pada bahagian kedua, iaitu proses penyediaan inti. Kita sediakan bahan kisar dahulu. 4 tangkai cili kering. Yang ni jangan lupa rendamkan dahulu bersama air panas. 10 gram kunyit hidup, 10 gram serai, 2 biji cili padi merah. Kisarkan dahulu sekejap. Bila dah kisar halus kesemua bahan-bahan tadi, sekarang tambahkan 3 biji bawang merah dan 2 ulas bawang putih. 10 gram udang kering ataupun lebih kurang 1 sudu besar. Setengah sudu besar serbuk jintan manis. Sambung kisar sekali lagi sehingga kesemua bahan menjadi paste. Sekarang panaskan minyak, kemudian terus masukkan paste yang telah disediakan tadi. Tumis sehingga wangi dan naik minyak. Untuk opsional, boleh juga masukkan sedikit lagi serbuk kunyit untuk mendapatkan warna inti yang lebih cantik. Sekarang masukkan 130 gram kelapa parut. Untuk bahan perasa, saya masukkan 1,5 sudu besar gula, 1 sudu kecil garam dan sedikit perasa tambahan. Namun, untuk bahan-bahan perasa ni, sahabat-sahabat boleh ikut kesesuaian cita rasa masing-masing lah. Teruskan kacau sehinggalah kesemua bahan sekata dan sebati. Bila intinya kelihatan sedikit kering macam ni, sekarang dah boleh tutupkan api. Untuk tekstur inti ni, kalau boleh jangan terlalu kering lah, supaya dapat mengekalkan rasa yang seimbang. Baiklah, sekarang kita masuk pula pada bahagian untuk membentuk dos cucur badak. Dalam resipi ini, saya timbang kepada 25 gram bagi setiap biji.
Okey, yang ni kebetulan ada stok udang kecil dalam peti ais kat rumah ni. Jadi saya gunakan untuk letakkan pada bahagian atas dough. Dah siap bentukkan dough, sekarang panaskan minyak, kemudian terus sahaja kepada proses menggoreng. Bila dah bertukar kepada warna perang keemasan macam ni, dah boleh angkat dan toskan. Alhamdulillah, kuih cucur badak yang kita buatkan tadi sudah pun siap sepenuhnya. Suatu kuih yang sentiasa digemari ramai dari dulu sehinggalah sekarang. Sering juga dihidangkan sebagai juadah minum petang. Tekstur yang dihasilkan sememangnya lembut di dalam dan rangup nipis pada bahagian luarnya. Gabungan rasa lemak, manis dan sedikit pedas membuatkan kuih cucur badak ni sentiasa menjadi pilihan kegemaran oleh semua lapisan masyarakat di negara kita. Jadi setakat ini sahaja perkongsian pada kali ini. Jika sahabat-sahabat rasakan episod pada kali ini dapat memberikan manfaat, jangan lupa tekan butang like, komen dan kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jaga diri, jaga keluarga, hormati setiap insan. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.